Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, peace be upon you and greetings. Kembali bersama saya Syafiq Ashraf. Terima kasih kerana terus mengikuti saya di YouTube ini. Seperti biasa, silalah tekan butang like, share, subscribe serta butang notifikasi untuk dapat pemberitahuan setiap kali saya memuat naik video yang terbaru. Baiklah, selamat pagi ataupun buenos dias kalau anda berada di Bandara Mexico ini. Hari pertama penuh kami di sini sempena dengan Piala Dunia FIFA 2026 dibawakan oleh Coca-Cola Malaysia. Jadi hari ini agenda utamanya adalah bersiar-siar ke Bandara Mexico, meninjau kawasan utama. Dan itu sahaja untuk siang. Petang memang tak ada apa-apa agenda kalau ikutkan. Jadi mungkin kami akan menggunakan kemudahan yang ada di Hilton Santa Fe inilah. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan rombongan Cik Kiah kita ni ke pusat bandar. They were just a few indigenous. They were just spread all over these mountains, and they produced lots of food, lots of chicken and indigenous. But what the Spaniards in the 20th century were different. Why? Because they were persecuted by some. Baiklah, saya sekarang berada di kawasan utama di Bandaraya Mexico ini. Tak apa. Okay. Kami nak menuju ke kawasan lain pula. Jadi sedikit informasi tentang Bandaraya Mexico ini. Populasinya kira-kira 22.5 juta orang, menjadikannya kawasan metropolitan yang terbesar di Amerika Utara dan juga yang kedua terbesar di hemisfera barat. Dan apa yang lebih menariknya ialah dari segi altitude-nya. Altitude di Mexico City ni, kalau anda nak tahu, lebih tinggi daripada puncak Gunung Tahan. Gunung Tahan ketinggiannya cuma 2190 meter, tetapi altitude secara purata di Bandaraya Mexico ini adalah kira-kira 2240 meter. Jadi kalau anda tak biasa dengan sebarang perubahan altitude, mungkin anda akan mengalami sedikit kesukaran lah untuk menyesuaikan diri dengan keadaan atmosfera di sini. They was in church to do this job to connect them and to send letters. And after they were Baiklah, kita kini berada di dalam Istana Seni Halus ataupun Palais des Belles Arts. Tak tahu macam nak sebut dalam bahasa Sepanyolnya. Ia dibina pada 1904 dan siap pada 1934. Dan di dalam bangunan ini terletaknya Muzium Istana Seni Halus dan juga Muzium Kejuruteraan ataupun Muzium Kejuruteraan pula. Muzium Seni Bina ataupun Museum of Architecture. Dan di dalam bangunan ini juga terletak panggung utama yang boleh memuatkan kira-kira 1590 orang. It just go for
Baiklah, saya kini berada di Plaza de la Constitución ataupun Constitution Plaza, Plaza Perlembagaan. Ini adalah kawasan paling bersejarah di bandaraya ini. Di sinilah terbentuknya ataupun Kota Raya Bandaraya Mexico ini. Dahulunya ia dikenali dengan nama Tenochtitlan, diasaskan oleh komuniti Aztec lebih kurang 700 tahun dahulu pada 1523, dan kawasan bersejarah ini telah pun digazetkan sebagai tapak warisan dunia UNESCO sejak tahun 1987. Di kawasan timur laut plaza ini terletaknya Templo Mayor yang memiliki peninggalan golongan Aztec sejak sekian lama. Dan untuk pengetahuan anda juga, ini adalah plaza terbesar di rantau Amerika Latin kerana ia boleh memuatkan sehingga 100,000 orang dalam satu masa. Ganando los canadienses. Charlie. Baiklah, begitulah kesudahan pengembaraan untuk hari ini yang penuh dengan warna-warni di Bandaraya Mexico ataupun Ciudad de Mexico. Memang amat menariklah bila kita dapat melihat dengan lebih dekat bangunan-bangunan ikonik dan juga kemeriahan FIFA Fan Festival di tengah-tengah kawasan bersejarah bandaraya ini. Dan sempat juga kami singgah membeli belah di sebuah pasar pasar kesenian lah kiranya, yang dipenuhi dengan gerai-gerai yang menjual kraft tangan dan juga cendera mata yang anda boleh bawa pulang lah. Jadi kami pulang ke hotel selepas itu, dan kebetulan pada masa yang sama pasukan England juga baru pulang dari sesi latihan. Mereka pulang ke hotel di hadapan hotel penginapan kami, dan sememangnya ia menarik kerumunan lah di bawah tu. Jadi keberadaan polis memang amat ramai, berada pada tahap maksimum 3-4 lapis. Wartawan pun ramai, orang awam pun berpusu-pusu nak melihat bintang luar sepak England. Dan ada juga dari dalam kalangan pasukan Inggeris sendiri yang berada di hotel kami, seperti Peter Crouch. Saya pun tak kenal sebenarnya, tapi Reza suruh juga ambil gambar. Dan bila saya dah Google, baru tahu, oh okey, pernah membuat kemunculan 2 kali dalam Piala Dunia 2006 dan 2010, kalau tak silap saya. Okeylah, tinggi lampai 2 meter. Dan katanya mungkin akan ada lagi ramai personality sukan dari England yang bakal berkampung di kawasan Santa Fe inilah, kalau tak di Hilton, mungkin di hotel lain yang berdekatan, sebab kawasan ni boleh dikatakan agak elit jugalah, penuh dengan hotel mewah. Jadi tak tahulah macam mana esok nak menghadapi trafik menuju ke agenda utama kembara saya dan Reza ke Mexico ini. Jadi tunggulah apa yang bakal berlaku nanti, gegak gempitanya macam mana. Yang penting terima kasih kerana menonton video ini dan juga video sebelumnya. Jangan lupa tonton video yang seterusnya, tu wajib tu. Jadi jangan lupa tekan butang subscribe, share, like, butang notifikasi. Salam sejahtera dari Bandaraya Mexico daripada saya, Ashraf. Jumpa lagi.